ni. Ni daripada tin yang kecil kita ambil ni. Cantik kan berminyak. Ni daripada yang besar lah. Super cantik berminyak ni. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya nak buat lemang tin. Dulu saya buat dengan cara mengukus, tapi kali ni saya akan bakar dia dengan menggunakan oven ni. Ini dia oven yang saya buat. Sini saiz dia, bukaan dia ni 8 inci dan tinggi dia ni 10 inci. Itu kat dalam dia diletakkan rak. Atas saja ni kita letakkan piring pengukus kat sini. Rak ni dan piring pengukus ni boleh kita beli dekat Shopee lah. Senang. Dia punya saiz dia ni pun 8 inci juga. Untuk membuat drum ni yang berbentuk silinder macam ni, asalnya kita buat daripada plate aluminium macam ni. Plate ni tebal dia 0.3 mm. Plate ni kita boleh beli kat Shopee. Ukuran yang kita perlukan, dia punya panjangnya sini 27 inci dan tinggi dia untuk ketinggian oven ni 10 inci. So plate ni kita akan gulung untuk jadikan silinder macam ni. Nanti akhirnya dapat macam ni lah, yang kita boleh gunakan untuk masak lemang. Ni tin yang kita nak gunakan untuk masak lemang. Dia ada 3 jenis kat sini. Yang ni tin saiz biasa, tin minuman. Isian 240 ml. Saya buatkan 3. Bahagian atas ni kita kena klem lah supaya dia tidak tajam. So 3, kalau saiz kecil macam ni, isian dia 100 gram pulut kering. Kemudian saya ada buat saiz yang besar sikit. Saya jumpa tin minuman yang isian dia 325 ml. Yang ni ada 2. Yang ni pun bahagian atas dia kita kena klem juga supaya tak tajam, supaya nanti masa basuh dan membuat lemang tu tak bahaya lah. So, kita klem bahagian atas. Yang ni besar sikit, so kita boleh isi pulut kering 125 gram tak satu. Yang ini yang paling baik lah, acuan tin buat daripada stainless steel tebal, kukuh. Saiz dia sama dengan tin minuman yang kecil ni, yang 240 ml. So ada 3. Yang ni mahal sikit kalau kita guna dia, kita kena tempah yang ni. Isian dia ni pun sama dengan yang tin kecil ni, 100 gram. So kat sini semua sekali ada 3 yang stainless steel, 3 yang aluminium kecil dan 2 yang besar. So semua sekali ni kita boleh masak 850 gram lah semua sekali. So kita boleh masak dalam oven yang kita ada kat sini. So kalau kita ada yang ini banyak 8 unit, so kita boleh masak satu batch 1 kilo lah. So masa masak kita akan letakkan apa ni dekat sini macam ni. So kapasiti dia masak 8 acuan tin sekali satu batch lah. Saya dah sediakan pulut. Ini saya sebanyak 850 gram pulut kering. Pulut ni kena basuh dan kita rendam selama 3 jam. Kemudian kita toskan dan kita akan gunakan 2 biji kelapa parut ni. Kelapa ni nanti kita akan blend dan ambil santan dia. Dan juga kita gunakan daun pisang lah. Bahan untuk buat lemang semua dah sedia. Ini pulut yang kita dah rendam selama 3 hingga 4 jam dan toskan air dia. Ini 850 ml santan yang kita perah daripada kelapa 2 biji tu.
Nanti kita akan letakkan garam. Dan ini daun pisang untuk menyalut acuan tin yang kita akan gunakan untuk masak lemang menggunakan drum kecil. Untuk tin yang saiz besar ni, kita perlukan daun yang lebih lebar macam ni. Daun dia lebar sikit supaya dia melebihi tin tu. Kita dapatkan saiz dia lebih kurang macam ni. Kita sama juga, kita gulung pada batang paip ni, tekan lebih kurang macam tu. Sampai sini kita nak layukan. Kita kena gulung kat sini. Sini letakkan dalam tin. Kita kemaskan. Ya, untuk tin yang besar, untuk tin yang kecil. So, semua ni kita kena salutlah dengan daun pisang sebelum kita letakkan pulut dan santan. Okay, semua acuan ni kita dah siap salut dengan daun pisang. So, kita akan letakkan pulut dan santan sebelum kita bakar dalam oven. Ini santan yang kita akan gunakan, kuantiti dia 850 ml. So kita akan letakkan garam. Jumlah garam yang kita gunakan ni lebih kurang dalam 12 gram. So kita ambil 5 gram dulu. Macam ni, ini 5 gram. Ni lagi 5 gram, 10 gram. 2 gram tu lebih kurang macam ni lah. Kita gaulkan kacau supaya garam tu sekatu. Okay, siap. Kita isi yang apa ni, acuan yang besar sikit ni. Ini isian dia banyak sikit. Asalnya daripada 125 gram pulut kering. Kalau yang kecil tu isian dia daripada pulut kering dia tu cuma 100 gram je. Ni dah turun, kita tambah lagi. Tentu juga kita isi 2 cm daripada atas ni. Semua ni kita kena isi lah. Okay, cukup pulut pun habis, santan kita pun cukup. So dah siap, kita boleh bakar dalam oven yang kita ada ni. Kita masukkan dalam oven, kita susun dalam. Dah siap. Kita akan bakar dia ni atas dapur. Kita masak dengan api yang paling kecil. Kita letakkan atas dapur. Kita tutup lah atas dia. Kita akan masak selama 1 jam hingga 1 jam setengah. Okay, lemang ni dah sejuk so, kita boleh potong dan keluarkan daripada acuan dia. So, ni acuan tin yang besar sikit. Ni acuan tin yang kecil. Ni acuan stainless steel lah, yang paling baik sekali. Dia sama saiz dengan yang acuan tin yang kecil. So, kita nak keluarkan hasil dia, tengok macam mana. Nak keluarkan lemang ni senang je, tarik dia daun macam ni kan. Ni daripada tin yang kecil kita ambil ni. Cantik berminyak. Ni daripada yang besar. Super cantik berminyak inilah hasil dia So, kita akan potong, nak rasa hasil dia Kita nak rasa lemang yang kita buat. Ini tin yang besar, tin yang kecil dan ni tin stainless steel. Tengok
Ini. Rasa. Okey, sedap, cukup masin, cukup lemak dia. Try yang ni pula. Sama juga. Yang ni yang cukup sama juga So kualiti dia samalah tiga-tiga ni. Okay, ni kita ada serunding. Kita nak makan dengan serunding ni. Dia lagi banyak letak serunding ni, lagi sedap lah. Sedap. So boleh guna tin ni lah untuk masak lemang ni. Saiz besar ke saiz kecil, semuanya dapat menghasilkan lemang yang sedap. Boleh cuba